Saya sebenarnya mengidap hyperthyroid yang sangat teruk. Dia ada, doktor bagi dia dua pilihan, sama ada operation ataupun minum iodine radiator. Tapi saya tak pernah dia minum iodine itu sebab dalam masa 2 minggu lepas minum, dia mesti jarakkan diri dengan orang yang normal. So ibu saya terlantar, siapa yang nak pegang dia, nak bagi dia makan, jadi tak boleh. Second choice is operation. Saya cakap operation tak boleh sebab bila dibuang thyroid, kamu akan rasa tak ada rasa apa. Nanti dia lagi depress bila dia tak rasa benda. Lagipun ibu saya SIT. Saya mula siasat setahun yang lalu. Saya siasat produk ni dekat KL. Dia bagi 2 saja botol lipo dengan surito untuk ibu saya makan. Ibu saya makan 2 surito 2 pagi 2 malam. Lepas itu lipo pun dia makan 2 juga, 1 pagi 1 malam. Dalam masa 3 hari dia berpeluh. Tadi ibu saya baring dan ibu saya tak boleh makan. Ibu saya bila makan dia akan vomit balik. Sebab dia punya thyroid sudah, dia makan 6 biji ubat thyroid. Satu hari dia makan ubat sebanyak ni. Lepas tu dia berpeluh. Lepas hari ketiga dia makan lipo, dia berak keluar buih-buih dan rasa dia badan dia boleh ringan dan dia boleh berjalan. Wow. Sekarang dia baru makan produk tu Mei. Middle of May. Sebenarnya sebelum itu, masa ibu saya tenat, semua saudara mara saya termasuk adik-beradik ibu saya akan jangka ibu saya tak tahan sampai sekarang. Dia orang kata ibu saya akan meninggal end of May. Tapi berkat daripada 2 barang ini, dia boleh sembuhkan. Sekarang dia bukan setakat boleh jalan, boleh makan. 2 minggu yang lepas cousin saya kahwin, dia boleh ikut orang menari. Wow. Pakai Alora tak? Dia sekarang dia pakai stokin dengan scarf. Saya nak belikan dia seluar sebab dia ada problem. Dia cakap dia tak dapat kawal kecil. Dia cakap sayang seluar tu nanti kalau aku terkencing. Saya cakap okey lah, mama cuba produk dulu. Saya kata bila dah ringan nanti saya belikan. So dia sekarang bila dia pergi mana-mana, orang terkejut dia boleh berjalan, dia start promote. Saya pun terima kasih sebab BE selamatkan ibu saya. Sebab saya tak ada bapak lagi, saya cuma ada ibu saya saja. Jadi saya cakap dengan orang, saya tak kisah duit berapa asal saya dapat selamatkan ibu saya. Sila like, share dan komenkan video ni dan jangan lupa savekan video ni. Sila follow dengan CY.